Mantap. Halo guys, assalamualaikum guys. Hari ini saya nak tunjuk cara buat kangkung belacan kepala sotong. Okey, bos, nama dia. Ada kangkung yang kita dah basuh. Kemudian kepala sotong yang kita dah basuh, dah cuci. Okey, yang paling penting dekat sini kita ada belacan, bawang merah, bawang putih, cili merah. Okey, bahan ni kita chopper. Alright, sediakan chopper, bawang merah, cili padi, bawang putih, belacan. Bahannya kita dah chopper. Tengok macam ni. Sekarang jom kita mula nak masak. Okay, minyak. Okay, kemudian kita masukkan bahan yang kita dah chopper tadi. Baru kita masukkan kepala sotong. Kemudian kita kodak-kodak. Ini memang mantap ni guys. Okey, kemudian kita letak perasa dia secukup rasa. Ni. Secukup rasa 2 sudu. Kemudian sos tiram. Kacau dulu. Kecap sikit. Kangkung yang kita dah basuh. Okey. Mantap. Memang menyegarkan. Kangkung tak perlu lama sangat dia punya masak dia. Layu-layu dah. Okey. Sekarang boleh kita nak hidang. Sikit. Dia berair, kita tak ada tambah air tau. Dia air sotong dia dah keluar. Okey guys, inilah dia kangkung belacan kepala sotong. Okey, jom cuba. Jangan lupa follow, like, komen, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.